Jom mulakan. Kita nak mula dengan sebelah kepala dia. Sebelah kepala ulat, Ustazah letak nombor 1. Cuba Amar bacakan perkataan tu. Rorigu. Lagi guna hujung dia. Ro, getarkan. Ro. Rorigu. Okey, bagus. Kita try nombor 2 pula. Cuba bacakan. Dirawan. Cantik. 3, 4. Rorigun. Okey, bagus lagi sekali nombor 3. Rorigun. Okey, nipiskan ro berbaris bawah. Kalau kita sebut ro baris bawah, senyum je. Ring. Rorigun. Pandai. Okey, nombor 4. Cuba. Haran. Ada sabdu. Sabdu buat apa? Tahan dan? Sabdu. Lepas. Ya, jadi dia kena matikan dulu pada sabdu. Setiap huruf bersabdu, huruf itu ada 2. Banyaknya 2. Ganda Ganda tu maksudnya 2. Okey, boleh. Jadi Ustazah letaklah 2 huruf ro. Dapat? Boleh ikut? Dapat. Boleh Dapat. ikut. Okay. Huruf yang pertama mesti mati. Bagus. Huruf kedua ikut baris dia. Baris apa ni? Tak nak buat. Baris atas kan? Di atas macam tu. Dapat ikut? Dapat ikut? Dapat? Pandai. Okay, kemudian kita tambah alif lah. Ada kat situ, tulis je balik. Okay. Dalam kotak warna hijau, cuba Amar baca bunyi apa? Hara. Cantik. Itu fungsi sabdu. Okey, jom baca nombor 5. Tasu. Okey, cantik. Teruskan nombor 6. Baru dating. Okey, jelaskan lagi. Tin. Pada Ting. cantik. Okey, kita teruskan nombor 7. Zarindat. Cantik. Okey, ta kita dah pernah belajar. Huruf ta kalau mati dia keluar angin. Dia bunyi macam ni. Dat.